hari masak, sampai tak tahu nak masak apa lagi dah. Ron punya Ron sampai terjumpa Berani Kukus Hijrah dekat keluar ni. Yang bagus sekali kan, yang teruja sangat dekat sini ada mini surau bang. Nampak estetik cantik lah, sesuai lah kalau kita nak lepak sini lama kan. Operasi dia pukul 11 pagi sehingga 4.30 petang. Dia buka setiap hari tau, kecuali Isnin je dia tutup. Jangan takut datang kat sini sebab kedai ni memang sesuai untuk semua golongan boleh masuk tau. Dan rupa-rupanya dah setahun diorang buka kedai ni. Kalau korang nak celebrate apa-apa majlis kat sini pun memang sesuai sangat. Dekat sini kalau korang nak tahu, ada lamb shank, ayam masak merah, kami berani, dan rasa dia memang sedap lah. Baik daripada kambing dan juga ayam rasa memang juicy. Oh, korang tengok anak pun memang bagi feedback sedap tau. Korang jangan risau, ayam dia tak keras, okey? Dan anak ataupun orang tua yang tak ada gigi tu pun memang sesuai sangat nak makan. Sesuai juga kalau kita nak minta dekat sini selepas hantar anak pergi sekolah. Memang sesuai lah kalau kita nak lepak. Korang tengok ya, ayam tak kerikut langsung tau. Memang besar dan sangat juicy. Padankan dengan nasi berani macam ni korang, ya Allah. Memang nikmat sungguh. Hilang penat khas sebelum balik dari kerja. Dan anak pun suka. So, jom datang beramai-ramai ke Berani Kukus Hijrah di Taman Tasik Indah Keluang sekarang.